Muzium Permainan Tradisional daerah Kostrong ini dibuka seawal tahun 2007 dan telah dibuka semula akibat mengalami kebakaran pada tahun 2019, iaitu pada tahun 2024. Dan untuk makluman, muzium ini berkongsikan kepada permainan tradisional yang dimainkan di negeri Selangor dan juga amnya dimainkan juga di Malaysia lah. Objektif utama pembukaan muzium ini adalah untuk memberi penerangan kepada pelawat dan masyarakat berkaitan dengan permainan tradisi yang dahulunya amat sinonim dan amat dikenali dan kerap dimainkan pada waktu dulu. Berkaitan dengan warisan, permainan ini adalah yang telah dimainkan di kalangan generasi waktu dulu, zaman datuk dan nenek kita dulu, dan sekarang ini permainan ini telah dilupakan. Dan langkah ini adalah langkah yang paling baik untuk menunjukkan warisan khususnya permainan tradisional kepada masyarakat di dalam dan luar negara. Aktiviti yang disediakan kepada pengunjung contohnya seperti lawatan berpandu kepada orang awam dan juga masyarakat. Di bawah muzium ini sebenarnya ada satu sudut kita panggil ruang demonstrasi, dan di sini pelawat adalah digunakan untuk mencuba mempraktikkan segala permainan yang telah disediakan, contohnya seperti dam haji, kita ada batu seremban, kita ada cepe, permainan-permainan yang saya rasa dianggap agak unik, contohnya seperti clearing dan sebagainya. Inilah masanya pelawat yang hadir sambil melawat, melihat permainan yang dipamerkan. Bila selesai waktu untuk lawatan, boleh turun ke bawah mencuba mempraktikkan permainan-permainan yang kita telah sediakan. Yang ini ada satu peluang keemasan lah. Kita mengalami persaingan yang hebat, iaitu khususnya kepada gadget-gadget yang sedia ada. Jadi waktu ini jugalah kita harapkan pelawat hadir ke Muzium Pos Selangor untuk melihat pameran-pameran yang bagi saya amat menarik, nostalgia permainan warisan yang dahulu telah dimainkan dan sekarang ni yang kita lihat telah dilupakan. Yang bagi saya kan, yang museum ini kita boleh buat kenangan lah, mengibas kembali masa muda kita, mainan-mainan yang ada dekat masa tu kan. Macam generasi sekarang dia guna komputer semua, so dia tak tahulah mainan yang ada dekat dulu kita kan. Kalau datang sini dia boleh tahulah mainan atuk-atuk kita, bapak-bapak kita kat sini pun dia tahu macam mana dulu kita masa budak kita main mainan ni, tradisi ni.